Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Firial binti Sahimi, nombor matrik 076134. Saya akan menerangkan tentang mukaddimah ilmu at-tasawuf. Okey. Yakumuddin fi nafsi al-muslimin ala salasatil arkan. Huwa al-iman, al-islam, wal-ihsan. Agama dalam diri seseorang muslim mempunyai 3 rukun, iaitu iman, Islam dan ihsan. Min hadha arkan salah satu tasbiku salah satu ulumu al-mutakammilatu, iaitu daripada 3 rukun ni lahirlah 3 cabang ilmu yang saling melengkapi, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang menumpukan pada penyucian jiwa, pembinaan akhlak yang mulia serta usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan kerohanian dan ibadah yang ikhlas dan berterusan. Seterusnya, tasawuf ini dibina atas dasar akidah yang sahih dan syariat yang kukuh, serta merangkumi perjuangan dalaman untuk membina hubungan yang tulus antara hamba dengan Tuhannya. Oleh itu, ilmu tasawuf sebagai satu pendekatan rohani yang bersifat praktikal, penting bagi memperkukuhkan kesedaran tentang hubungan langsung antara hamba dan Allah. Ia telah wujud pada zaman Nabi SAW dan berkembang seiring dengan ilmu fiqh dan tauhid. Okey, slide seterusnya saya akan menerangkan takrif ilmu at-tasawuf. Jumlah bagi definisi at-tasawuf melebihi 2000 yang menunjukkan keluasan, kedalaman dan kepelbagaian pendapat dalam memahami bidang ini. Terdapat beberapa pendapat terkenal berkenaan asal-usul perkataan at-tasawuf. Pendapat tersebut ialah as-suf. Yang pertama, as-suf merujuk kepada bulu kambing, iaitu pakaian para zahid dalam kalangan sufi yang memilih jalan zuhud, tawaduk dan menolak perhiasan dunia. Yang kedua ialah As-Sufah bin Murrah, iaitu seorang ahli ibadah dari zaman jahiliyah yang dikenali kerana dia banyak beribadah dan keikhlasannya kepada Allah. Yang ketiga, As-Saf, bermaksud barisan, khususnya dalam solat yang menggambarkan kesungguhan para sufi untuk berada hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat lain pula, ia mengaitkan perkataan at-tasawuf dengan as-safwah, iaitu golongan terpilih atau yang disucikan. Yang kedua, as-sofyan, bermaksud perkataan Yunani yang bermaksud kebijakan atau falsafah. Yang ketiga, Ashabul Suffah, iaitu golongan fakir dari kalangan muhajirin yang tinggal di sarambi masjid Nabi SAW yang mengabdikan hidup mereka kepada ibadah. Semua pendapat ini mencerminkan betapa tasawuf merupakan bidang yang kaya dengan dimensi sejarah, bahasa dan spiritual. Okay, slide seterusnya saya akan menerangkan tentang tasawuf fi ulama al-Islam. Beberapa definisi tasawuf yang diberikan oleh para tokoh utama dalam dunia Islam, iaitu yang pertama ialah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan tasawuf ialah ilmu batin yang sukar dijelaskan secara zahir. Ia berdiri atas 3 asas. Yang pertama ialah redha dengan kekafiran. Yang kedua, berterusan dalam amal soleh. Dan yang ketiga, meninggalkan kemewahan. Sesiapa yang berpegang teguh padanya disebut sebagai sufi. Yang kedua, imam yang kedua ialah Syekh Amin Al-Qurdi. Syekh Amin Al-Qurdi ni mengatakan tasawuf ialah ilmu yang mengenal
mensucikan seseorang terhadap keadaan-keadaan jiwanya dan cara-cara untuk menyucikannya. Yang ketiga ialah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ni dia mengatakan at-tasawuf ialah merupakan ilmu yang menyucikan batin dan memperelok akhlak demi mencapai kebahagiaan abadi. Okey, seterusnya Abu Al-Hasan Al-Syadili mengatakan tasawuf ialah mujahadah, iaitu perjuangan dalaman untuk beribadah kepada Allah. Akhir sekali adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini mengatakan tasawuf ialah penyucian hati dari segala kekuruhan makhluk, pengekangan sifat nafsu dan berpegang teguh kepada syariat. Definisi-definisi ini mencerminkan bahawa tasawuf ini bukan sekadar teori, tetapi sesuatu jalan kehidupan yang mencakupi penyucian jiwa, amalan syariat dan hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, slide seterusnya saya akan menerangkan tentang at-tasawuf fi tafsir hadis wal Quran. Okey, tasawuf dari sudut tafsiran Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazihum an salatihim sahun. Okey, berdasarkan daripada surah ni, ini menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu menunaikan solat, jika dia tidak memiliki adab dan khusyuk, dia tetap menjadi subjek soalan, iaitu di sisi Allah, seperti seorang yang berdiri di hadapan seorang raja dalam keadaan tidak beradab, bukan sahaja menimbulkan kemurkaan, bahkan mungkin akan dihukum juga. Oleh itu berpegang kepada syariat sahaja tidak mencukupi tanpa hakikat dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Zaliha binti Syahidin, nombor matrik 075031. Di sini saya akan menerangkan tarikh tadurru at-tasawuf, iaitu sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Pada fi qarn awal wa tsani al-hijrah, syakalul al-amali, iaitu ilmu tasawuf yang berbentuk praktikal yang bersumberkan daripada kepribadian Nabi. Dan punca munculnya ilmu tasawuf ni adalah kerana as-siyasiyah wa ijtimaiyah fil asr al-umawi, iaitu berpunca daripada isu politik dan juga sosial yang telah muncul pada zaman pemerintahan Umayyah. Pada qarn awal dan qarn tsani ini terbentuk kepada 4 bahagian, iaitu pertama di Madinah, iaitu at-tasawuf yang berbentuk sunnatun Nabi SAW, dan yang kedua Al-Kufah, iaitu berbentuk Syiah. Yang ketiga Al-Basrah, iaitu di Basrah, ilmu tasawuf yang merujuk kepada ketakutan kepada Allah. Dan yang terakhir di Mesir, iaitu bersifat sederhana dan juga az-zuhud. Dan yang seterusnya fi qarn salis al-hijrah fil Baghdad, iaitu pada qarn yang ketiga ini ilmu tasawuf mula tersebar di Baghdad. Dan di sini mulanya muncul tadris an-nizam al-tartib, iaitu bermulanya pengajaran sistem tarikat. Dan yang ketiga anasir al-falsafah wa islamiyah. Di Baghdad juga telah muncul suatu ilmu, iaitu ilmu falsafah yang bersifat Islam. Pada qarn ketiga ini telah terbit ilmu tasawuf kepada 4 bahagian, iaitu al-qanun, al-syariat, al-majmaq, iaitu at-tarikat, hakikat, dengan at-tanwir, iaitu ma'rifat. Dan seterusnya fi qarn al-khamis al-hijrah, ilmu tasawuf pada qarn yang kelima hijrah ini mula disebar luas oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali juga menyebarkan ilmu tasawuf berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan di sini pula, pada qarn ini pula telah munculnya
suatu kritik daripada Imam Al-Ghazali, iaitu beliau mengkritik falsafah dan ekstremisme tasawuf yang berlebihan, dan juga munculnya tasawuf yang bersifat sunni dan juga moderat. Dan yang terakhir, ilmu tasawuf mula tersebar pada Qarn As-Sadis Al-Hijrah, iaitu Qarn ke-6 Al-Hijrah. Di sini telah bermulanya pembinaan institusi ilmu tasawuf secara meluas, dan muncul banyak tokoh-tokoh ulama tasawuf, dan antaranya Ahmad Al-Rifai dan juga Abdul Qadir Al-Jailaini. Dan pada Qarn ini juga tidak banyak berlaku perkembangan dan juga inovasi dalam ilmu tasawuf. Seterusnya, saya akan berkongsikan tentang kelebihan mempelajari ilmu tasawuf. Yang pertama, tadhiru al-qalbi min tab'u al-mazmumah, iaitu menyucikan diri dari sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, taqrabu ila Allah, iaitu mampu mendekatkan diri dengan Allah. Yang ketiga, tadribu an-nafsi ala as-sabri wal-ridha wal-ikhlas, iaitu melatih diri untuk mempunyai sifat sabar, redha dan juga ikhlas. Yang keempat, tahqiq ruhatul nafsi, iaitu mencapai ketenangan jiwa. Dan yang seterusnya, takunu syakhsiyah, iaitu membentuk akhlak mulia dalam pribadi seorang mukmin. Dan yang seterusnya, al-hifzu ala ikhlasul ibadah, iaitu apabila kita mempelajari ilmu tasawuf, kita dapat mampu menjaga keikhlasan dalam ibadah kita. Dan yang terakhir, asbahu syakhsul qamiyan, iaitu membentuk diri rabbani, iaitu diri seorang mukmin yang sentiasa ingatkan kepada Tuhan. Yang terakhir yang akan saya kongsikan pada hari ini ialah al-masail fit tasawuf, iaitu permasalahan yang muncul dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, isada istikhdamu al-mafhum wahdatul wujud, iaitu kesalahfahaman istilah wahdatul wujud. Yang kedua, al-mumarrasa allati ta'arudu ma'a syari'atil al-islamiyah, iaitu percanggahan amalan dalam syariat. Yang ketiga, as-suhufiyah al-kazibah, iaitu kemunculan ilmu tasawuf yang palsu. Dan yang seterusnya, al-ghamud fi istikhdamu al-mustasilah, iaitu kesamaran dalam memahami isu tasawuf. Dan yang seterusnya, al-khilaf baina suhufiyah ma'a ulama syariah, iaitu perbalahan antara ulama tasawuf dan juga ulama syariah. Dan yang terakhir, adamul wujud fi wujud al-fahmu ilmu tasawuf, iaitu kurangnya kefahaman masyarakat ke dalam ilmu tasawuf. Sekian dari saya. Terima kasih.